Bayangkan anda seorang lelaki berusia 70 tahun yang selama ini percaya anda sihat, aktif dan masih memiliki semangat seperti zaman muda dahulu. Anda berjalan setiap pagi, makan dengan baik, menjaga diri sebaik mungkin. Tetapi pada suatu malam yang tenang, ketika isteri anda menatap anda dengan penuh kasih dan keinginan, tubuh anda tidak memberi tindak balas. Tiada kekuatan, tiada reaksi. Hanya kekosongan yang membisu. Hati anda bergetar, fikiran anda keliru. Mengapa tubuh yang anda rawat sekian lama tiba-tiba mengkhianati anda? Jika anda pernah merasakan detik sebegini atau takut ia akan tiba, maka dengarlah baik-baik. Kerana apa yang bakal saya dedahkan malam ini mungkin menjadi titik perubahan hidup anda. Saya ialah Dr. Nur Sabrina, pakar urologi dan kesihatan lelaki dengan lebih 6 dekad pengalaman klinikal dalam membantu lelaki berusia mengekalkan tenaga, kejantanan dan keintiman. Saya telah melihat terlalu banyak wajah kecewa, terlalu banyak mata yang kehilangan keyakinan, terlalu banyak suami yang menyalahkan umur, sedangkan puncanya bukan usia, tetapi tabiat harian kecil yang diam-diam menghancurkan tubuh mereka dari dalam. Saya mahu anda berhenti sebentar dan tanya diri sendiri, adakah anda benar-benar mengenali tubuh anda? Adakah anda tahu apa yang sedang berlaku di dalam salur darah dan saraf yang memberi kehidupan pada kejantanan anda? Beberapa bulan lalu, seorang lelaki 70 tahun datang menemui saya. Mukanya letih, matanya suram. Dia berkata perlahan, "Doktor, saya tak faham. Saya makan sihat. Saya berjalan setiap hari. Tapi, bila tiba masa bersama isteri, badan saya langsung tak memberi tindak balas." Saya lihat wajahnya dan saya tahu ini bukan sekadar soal fizikal. Ini tentang kehilangan makna diri sebagai lelaki. Dan apa yang saya temui mengejutkan saya sendiri. Tabiat kecil yang dia lakukan selama berpuluh-puluh tahun, tabiat yang dianggap normal, sebenarnya telah menyekat aliran darah ke zakarnya, perlahan-lahan, senyap-senyap, tahun demi tahun. Dalam video ini, saya akan bongkar 4 rahsia tersembunyi tentang tabiat melancap yang ramai lelaki berusia tidak tahu. 4 rahsia yang mungkin sedang melemahkan saraf anda, menutup salur darah anda dan memadamkan api kejantanan anda sedikit demi sedikit. Dan saya bukan sekadar mahu anda tahu bahayanya, saya mahu anda tahu cara memulihkannya. Kerana tubuh anda masih boleh diselamatkan jika anda bertindak sekarang. Jadi, sebelum kita pergi lebih jauh, tekan butang langgan sekarang dan aktifkan loceng notifikasi supaya anda tidak terlepas mana-mana panduan yang akan membantu anda kembali kuat, bersemangat dan yakin seperti dulu. Jika anda benar-benar mahu menuntut semula tenaga lelaki anda, tulis di ruang komen, "Saya bersedia." Baik, mari kita mulakan dengan rahsia pertama. Sesuatu yang begitu biasa dilakukan sehingga ramai tidak menyedari ia membunuh kepekaan mereka dari dalam. Saya memanggilnya cengkaman maut. Rahsia pertama, cengkaman maut. Bagaimana tekanan berlebihan membunuh kepekaan dan aliran darah anda. Ini antara kesilapan paling lazim dan paling merosakkan yang saya lihat dalam lebih 40 tahun kerjaya saya. Ramai lelaki melakukannya tanpa berfikir panjang. Mereka tidak bercakap mengenainya dengan rakan-rakan, tidak berani menyebutnya di klinik. Tetapi apabila pintu ditutup dan mereka akhirnya berterus terang, saya mendengarnya berulang kali. Mereka menggunakan tekanan yang terlalu kuat ketika melancap. Mereka fikir ia meningkatkan kenikmatan, tetapi hakikatnya ia perlahan-lahan memusnahkan tisu lembut dan salur darah kecil yang menjadi sumber kekuatan mereka. Apabila anda menggenggam terlalu kuat, anda sebenarnya sedang memampatkan arteri halus di dalam batang zakar. Salur darah ini rapuh, terutamanya selepas umur 60 tahun. Tekanan yang berulang menyebabkan koyakan mikro yang tidak terasa, tetapi di bawah kulit, keradangan sedang berlaku. Lama-kelamaan dinding salur darah menjadi tebal,
keras dan tidak lagi mampu mengembang. Inilah permulaan kepada disfungsi erektil yang senyap. Anda tidak menyedarinya di pada minggu pertama, tidak pada bulan pertama. Tetapi tahun berganti tahun, darah yang dulunya mengalir deras, kini hanya menitis perlahan. Ereksi menjadi lemah, sensasi berkurang dan keyakinan anda lenyap sedikit demi sedikit. Saya masih ingat seorang pesakit berumur 67 tahun. Beliau datang menyangka testosteronnya rendah. Tetapi ujian menunjukkan tahap hormon beliau baik-baik sahaja. Apa yang kami temui ialah tisu parut yang tebal di sekeliling ruang ereksi hasil bertahun-tahun memuaskan diri secara agresif. Ia mengubah bentuk fungsi zakarnya secara kekal. Kerosakan itu tidak datang daripada penyakit, tetapi daripada tekanan yang dicipta oleh tangannya sendiri. Saya lihat dia terdiam lama. Dia tidak menyangka tabiat yang dilakukan dalam diam mampu mencuri bahagian penting hidupnya. Tekanan yang berlebihan bukan sahaja merosakkan peredaran darah, ia juga mematikan hujung saraf. Bila saraf kehilangan sensitiviti, lelaki mula menggenggam lebih kuat untuk mencari rasa yang sama. Maka kitaran kerosakan berterusan. Lebih kuat genggaman, lebih banyak kerosakan. Akhirnya bukan sahaja tubuh yang menderita, jiwa pun turut lemah. Anda mula mengelak dari pasangan, mula merasa rendah diri, mula menjauhkan diri dari keintiman. Ini bukan soal seks semata. Ini tentang hubungan, tentang maruah, tentang siapa anda sebagai lelaki. Namun kabar baiknya, belum terlambat. Tubuh manusia memiliki keajaiban penyembuhan yang menakjubkan. Anda boleh melatih semula diri anda. Mulakan dengan sentuhan yang lebih lembut. Belajar semula untuk merasai, bukan memaksa. Hormati tubuh anda. Zakar anda bukan objek untuk ditakluki, tetapi bahagian diri anda yang berhak mendapat penjagaan, kesabaran dan kasih sayang. Beri peluang kepada diri anda untuk sembuh dan anda akan terkejut betapa cepatnya tubuh anda bertindak balas apabila diberi perhatian yang betul. Sekarang, saya mahu anda faham sesuatu yang lebih mendalam. Bahaya bukan hanya datang daripada genggaman, tetapi juga daripada apa yang anda tidak gunakan. Rahsia kedua ini saya panggil pembunuh senyap kulit, iaitu melancap tanpa pelincir. Saya mahu anda buat eksperimen mudah. Gosokkan 2 tapak tangan anda dengan cepat selama 30 saat tanpa sebarang minyak atau krim. Rasa pedih, bukan? Sekarang, bayangkan perbuatan itu berlaku pada bahagian paling sensitif badan anda. Itulah yang terjadi apabila anda melancap tanpa pelincir. Geseran kering mencipta koyakan mikro yang tidak berdarah, tetapi meninggalkan luka kecil yang sukar pulih. Luka-luka ini membawa kepada keradangan, tisu parut dan penyempitan kapilari. Lama-kelamaan, darah sukar mengalir, kepekaan berkurang dan ereksi menjadi lemah. Saya pernah merawat seorang lelaki 72 tahun. Beliau mengeluh, katanya badan saya seperti tidak mahu bertindak balas lagi. Dia bukan pesakit kencing manis, tidak merokok, malah cukup aktif. Tapi apabila kami memeriksa tisu zakarnya, kami temui penipisan kulit dan pengurangan keanjalan. Hasil bertahun-tahun melancap secara kering tanpa pelincir. Beliau tidak tahu setiap kali dia melakukannya, dia sebenarnya sedang melemaskan salur darah kecil yang memberinya sensasi. Kerosakan itu terkumpul perlahan-lahan hingga akhirnya menjadi kekal. Namun, sekali lagi, ia boleh dicegah. Gunakan pelincir berasaskan air atau silikon setiap kali anda melancap. Ia bukan tanda kelemahan, ia tanda kebijaksanaan. Pelincir berfungsi seperti pelindung matahari untuk kulit anda. Ia mengurangkan geseran, mencegah keradangan dan melindungi keanjalan tisu. Dengan pelincir yang betul, anda bukan sahaja menjaga keselesaan, anda sebenarnya melindungi masa depan fungsi seksual anda.
Rahsia ketiga pula lebih mengejutkan. Ia bukan tentang tangan anda, tetapi tentang cara anda duduk. Postur yang salah boleh menjejaskan kejantanan anda tanpa anda sedar. Ramai lelaki berusia melancap sambil duduk di kerusi atau di tepi katil. Kedengaran remeh, tapi tekanan di bahagian perineum, iaitu kawasan antara dubur dan skrotum, secara senyap memampatkan arteri dan saraf utama yang menghantar darah ke zakar. Seperti hos air yang terlipat, aliran darah tersekat. Ia tidak menyakitkan sebab itu anda tak perasan. Tapi lama-kelamaan, salur darah kehilangan keanjalan, saraf kehilangan oksigen dan zakar kehilangan respons. Saya pernah merawat Pak Cik Ahmad, 72 tahun. Beliau mengeluh, katanya badan saya seperti tidak mahu bertindak balas lagi. Dia bukan pesakit kencing manis, tidak merokok, malah cukup aktif. Tapi apabila kami memeriksa tisu zakarnya, kami temui penipisan kulit dan pengurangan keanjalan. Hasil bertahun-tahun melancap secara kering tanpa pelincir. Beliau tidak tahu setiap kali dia melakukannya, dia sebenarnya sedang melemaskan salur darah kecil yang memberinya sensasi. Kerosakan itu terkumpul perlahan-lahan hingga akhirnya menjadi kekal. Sekarang, kita ke rahsia keempat, rangsangan berlebihan dan kekerapan yang tidak terkawal. Ini mungkin yang paling sukar diterima oleh ramai lelaki. Saya tahu ramai di antara anda yang bersara banyak masa di rumah mencari cara untuk menghilangkan kesunyian. Tapi apabila anda terlalu kerap merangsang diri tanpa memberi masa tubuh berehat, anda sebenarnya sedang menguras sistem anda sendiri. Setiap kali anda mencapai klimaks, tubuh memerlukan masa untuk pulih. Bagi lelaki muda, ini hanya beberapa minit. Tapi bagi lelaki berusia 60 tahun ke atas, pemulihan boleh mengambil masa berjam-jam atau hari. Jika anda mengulangi rangsangan sebelum sistem selesai pulih, anda memaksa salur darah dan saraf bekerja dalam keadaan letih. Akibatnya, saraf menjadi tumpul, aliran darah perlahan dan ereksi menjadi lemah. Saya telah melihat ramai lelaki dalam 60-an dan 70-an yang kehilangan sepenuhnya sensitiviti bukan kerana penyakit, tetapi kerana mereka terlalu kerap melakukannya. Mereka tidak memberi masa kepada tubuh untuk bernafas. Anda perlu faham bahawa setiap ereksi memerlukan darah, oksigen dan tenaga saraf. Jika sistem ini dipaksa tanpa rehat, kerosakan menjadi kekal. Tubuh anda bukan mesin yang boleh bekerja tanpa henti. Penyelesaiannya mudah. Beri masa kepada diri anda. 2 hingga 4 kali seminggu sudah cukup. Jangan kejar kuantiti, kejar kualiti. Biarkan keinginan datang semula secara semula jadi. Bila tubuh diberi ruang, aliran darah akan kembali, saraf akan hidup semula dan kepekaan akan meningkat. Keintiman bukan tentang seberapa kerap, tetapi seberapa dalam anda merasakannya. Sekarang, anda mungkin tertanya-tanya, jika semua ini sudah berlaku, adakah masih ada harapan? Jawapannya, ya. Tubuh anda masih boleh sembuh. Saya telah melihatnya berkali-kali. Lelaki yang hampir putus asa kembali kuat dengan beberapa perubahan kecil tetapi konsisten. Mulakan dengan menghormati tubuh anda. Gunakan sentuhan lembut. Gunakan pelincir. Ubah postur. Kurangkan kekerapan. Lakukan regangan pinggul setiap pagi. Berjalan setiap hari. Makan makanan yang menyokong salur darah seperti ubi bit, beri biru, bayam dan ikan berlemak. Minum air secukupnya dan kawal tekanan darah anda. Setiap langkah kecil membawa anda lebih dekat kepada pemulihan. Dan yang paling penting, maafkan diri anda. Tiada siapa mengajak anda perkara ini. Anda melakukan apa yang anda fikir betul. Tetapi sekarang, anda tahu lebih baik.
Sekarang, anda boleh memilih untuk berubah. Anda tidak rosak, anda tidak terlalu tua dan anda belum tamat. Tubuh anda masih hidup dan mahu berfungsi. Anda hanya perlu memberi peluang kepadanya. Saya, Dr. Nur Sabrina, telah melihat lelaki yang kehilangan segalanya kembali menemui keyakinan mereka. Mereka datang ke klinik dengan rasa malu, tapi mereka pulang dengan semangat baru. Dan saya mahu perkara yang sama untuk anda. Jangan biarkan rasa malu atau ego menghalang anda daripada mendapatkan bantuan. Perubahan kecil boleh membawa perbezaan besar. Jika anda masih mendengar sekarang, itu tanda anda serius mahu berubah. Tulis di ruangan komen, saya bersedia. Tekan butang langgan dan aktifkan loceng supaya anda tidak terlepas panduan seterusnya. Percayalah, kebangkitan anda bermula hari ini. Ini bukan pengakhiran. Ini adalah permulaan bab baru dalam hidup anda. Bab di mana anda kembali menguasai tubuh anda, hubungan anda dan maruah anda sebagai lelaki sejati. Anda masih boleh kuat. Anda masih boleh berasa hidup dan saya di sini untuk membimbing anda setiap langkah.